Kenapa Rusia dan China tak nak involve dalam perang Iran kali ni? Seperti yang kita tahu, konflik Sekatan Selat Hormuz bukan jejas rantau Arab je, satu dunia terkesan, termasuklah China dan Rusia. Tapi bila kita tengok dalam berita, nampak gayanya cuma Amerika Syarikat dan Israel je beria. Sebenarnya Rusia dan China ni faham satu realiti geopolitik yang sangat mahal harganya. Mereka tahu perang antara Iran dan Amerika Syarikat sekarang ni masih lagi di tahap konflik serantau. Tapi kalau salah satu daripada mereka masuk campur secara terus, peta peperangan ini akan berubah dalam sekelip mata. Ia bukan lagi sekadar perang biasa, tapi boleh jadi konfrontasi nuklear antara kuasa-kuasa terbesar dunia. Dalam sejarah moden, semua kuasa besar cuba sedaya upaya untuk elak situasi ini daripada berlaku. Kalau kita tengok balik, zaman Perang Dingin dulu, Amerika dan Soviet Union punyalah banyak bertempung di banyak tempat-tempat, macam Vietnam, Afghanistan dan Korea. Tapi ada satu benda yang mereka tak pernah buat, iaitu serang satu sama lain secara direct. Kenapa? Sebab kedudunya tahu kalau mereka bergasak depan-depan, risikonya adalah kiamat nuklear. Logik yang sama jugalah yang China dan Rusia pakai hari ini. Mereka lebih selesa sokong dari belakang tabir, melibatkan teknologi senjata, kongsi maklumat perisikan atau teruskan hubungan dagangan. Mereka sangat berhati-hati supaya tak melintasi red line yang boleh heret mereka ke medan perang secara total dengan Amerika Syarikat. Dalam dunia geopolitik, kadang-kadang kuasa besar ni pilih untuk tunggu